Untuk video kali ni Ali nak tunjuk persoalan akak abang yang selalu tanya Ali dalam live. Awak, saya ada beli adjustable pool dengan awak, tapi saya beli yang square. Boleh ke pool holder awak tu masuk dalam saya punya adjustable pool tu? Boleh akak abang, tak ada masalah. Untuk video kali ni Ali akan tunjuk untuk kedua-dua kita punya pool, muat tak pool holder ni masuk dalam kita punya adjustable pool ni. Jom kita tengok muat ke tak, okey? Yang pertama kita akan buat dekat square punya dulu, okey? Yang ni untuk kita punya adjustable pool yang size square punya tau. Yang square punya, akak abang kalau beli yang macam ni, akak abang macam kurang keyakinan, boleh ke kita punya pool holder masuk dalam kita punya adjustable pool square ni? Boleh akak abang, tak ada masalah. Akak abang bila dah beli kita punya pool holder ni, akak abang akan dapat 2 skru macam ni tau. Mula-mula, step yang pertama akak abang kena buka skru dia sampai habis. Bila dah habis, akak abang masukkan pool holder kita ke dalam kita punya pool. Lepas dah masuk macam ni, akak abang kuncikan sahaja dia semula. Kunci untuk kedua-dua belah tau, dan kunci sampai ke tight. Okey, Alia dah pun kunci dia sampai ke tight. Tengok, dia tak longgar pun akak abang. Alia gerak-gerak pun dia tak longgar sebab apa kita dah kunci dan kita dah lock dia sampai ke tight. Okey, lepas akak abang dah lock dia sampai ke tight macam ni, akak abang masukkan sahaja pancang ke bahagian dua-dua belah lubang ni. Dah jadi macam ni. Pas dia letak pancang ke dua-dua belah, dia akan jadi macam ni. So akak abang dah bolehlah cucuk dia ke dalam tanah. Okey, jelas tak akak abang? Okey, next kita pergi pool holder kita yang biasa pula. Yang ni pula yang pool biasa pula. Kalau akak abang beli yang macam ni, akak abang nak masukkan dalam kita punya pool ni kan, sebelum akak abang masukkan ke dalam kita punya holder, akak abang kena dulu buka dia punya rubber dekat bahagian bawah ni tau. Lepas dah buka, akak abang masukkan sahaja kita punya pool holder ke dalam ni. Lepas tu akak abang bolehlah lock dia macam biasa. Lock untuk kedua-dua belah tau. Okey, dah pun ketat, nampak tak? Kalau dia tarik, bila kita dah lock dia, kalau dia tarik kuat-kuat pun, dia tak akan keluar akak abang, okey? Lepas dah lock dia, akak abang masukkan sahaja dia punya pancang ke bahagian lubang dia. Macam ni. Lepas tu, dah ready untuk cucuk dia ke dalam tanah. Dah terjawab ke belum persoalan akak abang tu? Okey, kalau akak abang dah pun jelas, akak abang nak beli kita punya pool holder ni, akak abang boleh dapatkan dekat beg kuning dekat bawah sekarang tau. Bye-bye. Jangan lupa tekan beg kuning kita.